Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan tajuk huraian dari dalil akli mengenai sifat mukhalafatul lil hawadis dari segi aspek zat, sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Sifat mukhalafatul lil hawadis merupakan sifat yang wajib bagi Allah SWT, yang mana menegaskan bahawa Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang baharu, iaitu dikira sebagai makhluk. Selain itu, sifat ini juga merupakan sifat salbiah, yakni yang menolak atau menafikan segala sesuatu sifat yang tidak layak pada Allah SWT. Oleh itu, sifat mukhalafatul hawadis ini mempunyai 3 aspek, iaitu zat, sifat dan perbuatan, iaitu af'alullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Fitra binti Muhammad Nasir. Nombor kad matrik di 2025-1117-005. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian saya. Yang mana mukhalafatu berasal daripada perkataan Arab, iaitu mukhalafah, yang bermaksud berlawanan atau berbeza. Yang mana al-hawadis pula bermaksud baharu. Pada konteks akidah pula bermaksud menyalahi perkara baharu, yang mana apa yang ada pada perkara baru tidak akan ada pada Allah SWT, kerana Allah tidak akan pernah sama dengan perkara baharu, yang mana perkara baharu itu adalah makhluk. Jadi di sini jelaslah bahawa zat Allah tidak akan sama dengan zat-zat yang baru, iaitu makhluk. Seterusnya, mukhalafatul lil hawadis ini terbahagi kepada 3 aspek utama. Yang pertama, zat Allah, yang kedua, sifat Allah, dan yang ketiga, perbuatan Allah. Yang mana zat Allah merujuk kepada dirinya yang maha agung, iaitu yang maha esa dan tidak dapat dilihat tetapi diterima oleh akal bahawa Allah itu pencipta. Yang kedua, sifat Allah. Sifat Allah pula merujuk kepada ciri-ciri kesempurnaan Allah itu tersendiri yang wajib ada pada Allah. Yang ketiga, perbuatan Allah. Perbuatan Allah pula merujuk kepada segala tindakan dan penciptaan yang berlaku semua atas kehendak Allah SWT. Sekian daripada saya. Seterusnya kepada sahabat saya pula. Warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dalil nakli yang menjelaskan mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadis dari aspek zat. Namun begitu, terdapat juga dalil akli yang hanya menggunakan logik akal sebagai hujah dan bukti untuk menjelaskan sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis dari aspek zat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah seandainya Allah menyerupai sesuatu dari makhluknya, sama ada dari segi zatnya, sifatnya atau perbuatannya, maka Allah itu baharu. Jika Allah menyerupai yang baharu, maka Allah itu baru dan tidak qadim. Jadi pernyataan ini batil, iaitu ditolak. Yang kedua, jisim mesti tersusun daripada juzuk-juzuk, dan juzuk itu mesti terhasil sebelum terhasilnya jisim. Ia menunjukkan jisim ini mempunyai permulaan. Ada waktu tiada, kemudian baru ada. Sedangkan Allah bersifat qadim, tiada permulaan kewujudannya. Jika Allah berjisim, maka Allah akan terikat dengan permulaan dan masa. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala berjisim pada zatnya. Sebabnya dia menandakan sesuatu yang baharu. Dan yang terakhir, hakikat Allah tidak berjisim. Jisim ini mesti tersusun, sedangkan Allah esa pada zatnya. Allah bukanlah jirim yang memenuhi sesuatu ruang kosong dan bukan juga arak yang menumpang kepada jirim. Allah tidak disifatkan dengan sifat gerak, diam, berkait dengan tempat serta zaman dan mempunyai arah seperti arah depan, belakang, kiri, kanan dan depan. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya, saya akan menguraikan dalil-dalil akli mengenai sifat Allah Ta'ala. Dalil akli yang pertama ini menjelaskan bahawa semua perkara yang baharu akan lesap dan lenyap serta tidak bersifat kidam. Jika Allah SWT itu bersifat baharu, maka Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Sedangkan perkara itu mustahil bagi Allah SWT kerana Allah bersifat kidam dan cukup dengan segala kesempurnaannya. Oleh itu, dalil ini menafikan bahawa Allah akan lenyap kerana dia mempunyai sifat kekal, iaitu ditulis sebagai baqa. Seterusnya, dalil akli yang kedua pula menjelaskan bahawa sifat-sifat Allah dan sifat-sifat manusia itu ataupun dikenal sebagai makhluk hanyalah berkongsi nama sahaja, bukanlah dari segi perlakuan
dan tindakan. Hal ini kerana perbuatan Allah SWT itu sama sekali tidak serupa dengan perbuatan manusia. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang huraian dalil-dalil akli bagi sifat Allah Ta'ala iaitu af'alullah. Dalil akli yang pertama ini menegaskan bahawa perbuatan Allah SWT berbeza dengan perbuatan makhluk yang diciptakannya. Hal ini kerana setiap perbuatan makhluk itu memerlukan kepada sesuatu perkara yang lain seperti alat, sebab dan masa. Sedangkan perbuatan Allah SWT langsung sama sekali tidak memerlukan perkara-perkara seperti itu, kerana semuanya berlaku atas kehendaknya tanpa bantuan ataupun pertolongan sesiapa pun. Dan akhir sekali, dalil akli ini menerangkan bahawa Allah SWT tidak memerlukan usaha untuk melakukan sesuatu kerana Allah berkuasa tanpa memerlukan dorongan dalam melakukan sesuatu perkara. Bukan itu sahaja, keperluan dalam melakukan sesuatu perkara itu adalah kelemahan dan kekurangan bagi Allah SWT. Oleh itu, mustahillah bagi Allah untuk memiliki perbuatan seperti makhluk. Secara kesimpulannya, sifat mukhalafatul hawadis memberikan hikmah yang sangat besar kepada setiap Muslim untuk meyakini bahawa Allah SWT tidak berhajat kepada sesiapa pun untuk menciptakannya. Hal ini kerana Allah tidak sama sekali disifatkan sama dengan makhluk. Bahkan Allah juga menafikan segala hal tersebut. Sifat mukhalafatul hawadis merupakan salah satu daripada sifat-sifatnya yang wajib diketahui oleh seluruh umat Islam. Setiap Muslim itu wajib beriman padanya tanpa sebarang alasan. Sekiranya mereka tidak beriman, maka mereka dianggap bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, kerana sifat-sifat dua Allah merupakan kerangka logik untuk mengenal Allah Ta'ala dengan lebih dekat. Orang yang beriman akan meyakini bahawa Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang mulia yang tidak terbilang sifatnya. Sifat mukhalafatul hawadis mengajarkan juga bahawa Allah Ta'ala suci daripada segala bayangan serta gambaran makhluk, dan memahami segala keagungannya berada di luar pemahaman dan imajinasi makhluk ciptaannya. Bukan itu sahaja, penghayatan terhadap dalil akli dan nakli ini dapat mengukuhkan akidah dan keimanan serta menghindari daripada segala perbuatan muka yang dibenci oleh Allah. Oleh itu, kelemahan wajarnya dijadikan sebagai asas dalam pengajian akidah agar umat Islam dapat mentauhidkan Allah SWT secara benar dan berlandaskan ilmu yang sahih.